Dalam budaya otomotif kita, Kita ramai yang masih terlalu agungkan kereta import. seperti kereta Korea, Jepun, Jerman atau China, semuanya dianggap lebih hebat, lebih baik dan lebih berkualiti. Tapi bila sebut jenama tempatan, terus kata tak baik, tak berkualiti. Walaupun sekarang sudah sampai tahun 2026, jenama tempatan semakin kuat, semakin baik, serta sudah jadi pilihan utama bagi rakyat Malaysia. Sampai sekarang masih ada orang kata Proton dan Perodor kan sampai sekarang tak mampu lawan Toyota. Kawan, lutut kita kan dicipta untuk lari ke hadapan, bukan untuk melutut dan mengaku kalah. Sokong jenama tempatan bukan artinya nak benci kereta import, tetapi kalau kita sendiri pun tak sokong, tak yakin industri negara kita, siapa lagi? Korang rasa saya cakap betul tak? Okay, so jangan lupa follow saya, like dengan share.